Salam sejahtera, kembali lagi di channel Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu tarik pilihan raya umum ke-16, PRU 16, kembali hangat apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kerajaan tidak akan mengadakan pilihan raya umum dalam masa terdekat. Dan PRU 16 masih lama lagi. Kenyataan ini sekali lagi mencetuskan reaksi hangat di kalangan rakyat dan penganalisis politik. Rakan-rakan penonton, menurut laporan, Anwar berkata tarik akhir PRU 16 mesti diadakan selewat-lewatnya pada 17 Februari 2028. Tetapi buat masa ini, kerajaan lebih memfokuskan kepada pelaksanaan reformasi serta dasar-dasar penting sebelum memanggil pilihan raya. Ini bermakna penundaan adalah strategi yang dirancang, bukan sekadar isu politik biasa. Saudara-saudara yang dihormati, mengapa kenyataan ini penting? Pertama, kenyataan Anwar muncul ketika pentadbiran beliau sedang melalui beberapa perubahan besar termasuk rombakan kabinet yang bertujuan menstabilkan kerajaan dan menangani isu ekonomi serta persepsi rakyat. Hadirin yang budiman, kenyataan bahawa PRU 16 belum tiba boleh dilihat dari dua sudut. Yang pertama, strategi politik menunggu masa yang dianggap lebih sesuai untuk parti pemerintah mengurus isu ekonomi, kos sara hidup serta keyakinan rakyat sebelum menghadapi pilihan raya. Yang kedua, reformasi dasar. Fokus kepada dasar dan projek besar termasuk usaha menghasilkan kestabilan dengan kerjasama pelbagai parti komponen dalam kerajaan madani. Pendek kata, tarik PRU 16 yang lewat ini mungkin memberi ruang kepada kerajaan bagi memantapkan lagi prestasi sebelum diuji di gelanggang pilihan raya. Saudara-saudari sekalian, reaksi masyarakat pula beragam. Ada yang melihat penangguhan ini sebagai peluang untuk kerajaan stabilkan pentadbiran, sementara yang lain mempertikaikan ketelusan serta alasan di sebalik penangguhan ini. Persepsi rakyat tentang masa depan politik Malaysia kini menjadi perbualan utama di media sosial. Rakan-rakan penonton, walaupun Anwar mengatakan PRU 16 lama lagi, bukan bermakna tidak akan berlaku kejutan politik. Sejarah politik Malaysia pernah menyaksikan pilihan raya diadakan lebih awal daripada jangkaan sebelum ini. Ini membuatkan persoalan bila sebenarnya PRU 16 akan dipanggil menjadi bahan spekulasi hangat. Saudara-saudara yang dihormati, kesimpulannya, kenyataan ini jelas menunjukkan kerajaan belum bersedia untuk menghadapi PRU 16 dalam masa terdekat dan rakyat kini menunggu dengan penuh persoalan apakah strategi sebenar di belakang penangguhan ini. Dan jika anda mahu terus mengikuti isu-isu panas yang menjadi bualan rakyat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih kerana setia bersama Arena Rakyat, tempat isu jadi bualan.